orang dia menerhaka pada mak ayah, tak rasa apa. Saya balik daripada, kan pernah dengar lah ceramah saya sebelum ni dekat rumah penjagaan orang tua-tua. Rumah penjagaan ni ada dua. Satu penjagaan yang tinggal macam rumah si kenangan, ada yang tinggal tahu kat waris, orang tak peduli. Ada satu lagi penjagaan yang untuk rawatan, letak sana ada macam nursery, dia petang hari ambil. Dia ada beza tu kan. Yang ni yang pusat jagaan yang memang kena tinggal, waris letak sana untuk jaga, kemudian tak tutup-tutup, biarkan. Dia tak nak jaga. Yang saya pernah cerita dulu, saya pernah cerita macam mana anak dia menantu nak berniaga. Menantu nak berniaga jadi anak anak perempuan ni cakap dengan mak, kesian abang-abang nak berniaga, boleh tak cagarkan rumah ni. Dia cagarkan rumah tu, tukar, tapi nak cagar tu tukar nama dulu. Tukar je nama menantu, sebab menantu nak buat ni, modal nak berniaga. Sebagai cagaran nak berniaga ni.